ujian parking CC bagi kereta auto. Okey, poinnya pastikan steering sama lurus dengan tengah-tengah nak panah bentuk Y. Okey, pastikan sama lurus Lepas tu bahu selari dengan garisan. Sama si Asma. Macam Okey, pusing habis steering sebelah kiri. Okey, cermin sisi nampak si tayar belakang? Nampak Okey, adjust cermin sisi untuk nampak jelas tayar belakang sebab kita akan tengok dari cermin sisi, tayar belakang akan berhenti sebelum garisan. Okey, masuk gear reverse. Okey, reverse perlahan. Okey, tengok cermin sisi dan tayar belakang. Okey, cun. Pastikan berhenti sebelum garisan. Lepas tu pusing habis steering. Semah okey sik? Okey. Reverse perlahan. Sampai lurus terus brake Lagi. Okey, pastikan bumper belakang tidak mengenai garisan putih. Okey, brake. Okey, pusing 2 kali. 1, 2. Letak gear N, tekan horn, angkat tangan Okey, akan tepat masuk dalam kotak parking. Okey, cara keluar. Pusing habis signal sebelah kanan. Okey, pusing habis steering, pastikan tayar belakang sama juga berhenti sebelum garisan Untuk memastikan kamu belok sana nanti tidak akan langgar divider ni dengan divider sebelah kiri. Pusing habis. Okey. Okey. Tidak akan langgar. Pastikan berhenti sebelum garisan putih. Okey, terbaik.